masa saya dalam proses turunkan berat badan dulu. Selama setahun, saya dapat turunkan berat badan saya sebanyak 17 kilogram. Sarapan yang saya selalu ambil adalah telur separuh masak. Saya akan sarapan telur separuh masak sahaja dulu dalam pukul 10. Kiranya macam saya beri IF tu dengan telur separuh masak sahaja. Saya tak terus makan nasi. Contohnya saya beri IF pukul 10 pagi, maka 10 pagi tu saya akan makan telur separuh masak sahaja, 2 biji. Lepas tu saya akan lunch lah pada pukul 12, pukul 1 macam tu. So dalam seminggu tu at least 5 hari saya makan telur separuh masak sahaja semasa sarapan untuk break IF. So dalam masa anda nak turunkan berat badan tu, kita tak nak bakar lemak semata-mata. Kita juga nak bahan anti keradangan yang boleh membantu melawan keradangan yang berlaku yang juga menyebabkan masalah rintangan insulin. Kalau anda tak suka makan telur ni saja, saya pun tak suka juga dulu sebenarnya sebab tak sedap kan. Jadi macam kena telan bodor gitu je, cepat-cepat. Tapi bila ni saya ada resepi baru sikit. Saya tambah dengan budu. Bila tambah budu ni, ya Allah sedapnya. Kalau saya tahu daripada dulu saya makan budu dengan telur separuh masak ni. Okay? Budu ni dia ada probiotik, kuman baik yang sangat sihat untuk usus anda. Makan-makan kurus.